Orang yang dark triads ni, especially yang narsistik, dia tak nak korang nampak dia jahat. Dia cuma nak korang rasa macam letih, hilang fokus, hilang diri sendiri. Bila-bila sebab korang penat, dia tak sempat question apa motif dia kan. Kita tak sempat nak question. Bila korang penat, korang mudah setuju walaupun tak rela. Bila korang penat, korang berhenti melawan sebab dia kuat. Bukan sebab dia kuat, tapi sebab korang dah habis energi dah. Bukan menang sebab dia betul, tapi dia menang sebab korang dah tak larat nak fikir. Tapi korang kena ingat, penat bukan bukti korang salah. Penat bukan bukti korang dipergunakan. Orang yang jujur, dia bagi korang clarity, bukan confusion. Tenaga bukan drain. Ruang bukan sesak. Jadi bila korang rasa letih dah melampau, sampai semua benda pun rasa berat, stop kejap. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Sebab masa tu bukan korang yang rosak, tapi dia yang tengah susun strategi atas keletihan korang. Kesedaran korang akan kembali bila korang berhenti bagi tenaga pada orang yang ambil. Dan pada masa tu korang bukan lemah lagi, korang sedar. Orang yang paling manipulatif ni, dia paling takut daripada mangsa yang sedar. Cuba klik link bio untuk dapatkan free webinar.